Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan lagi cara buat pulut mangga Thai. Okey, mula-mula kita sediakan dulu beras pulutnya. Ni ada 2 cawan beras pulut. Okey, beras pulut ni kita kena rendam dulu lebih kurang 30 minit sehingga 1 jam supaya beras pulut ni dia akan jadi kembang dan bila kita kukus nanti tu dia akan jadi cepat masak. Okey, basuh bersih beras pulut ni. Kemudian kalau nak letakkan pewarna pun boleh. Kali ni saya letakkan 3 pewarna. Warna pink, purple dan juga biru muda. Okey, kacau ke semua bahan ni sehingga merata. Kemudian kita biarkan dulu lebih kurang 1 jam sehingga beras pulut ni kembang. Sediakan periuk pengukus, kemudian kita masukkan beras tadi. Okey, gagau semua bahagian tu sehingga semua beras pulut tu dia akan bercampur elok. Kemudian bolehlah kukus beras pulut ni untuk kali pertama selama 10 minit. Okey, sambil tunggu beras pulut tadi tu siap dikukus, bolehlah sediakan untuk bahagian santan. Ni ada 2 cawan santan yang sederhana pekat. Kemudian masukkan 3 sudu besar gula. Okey, nak pekatkan lagi kuah santan ni boleh masukkan 1 sudu besar tepung jagung. Okey, jangan lupa masukkan sedikit garam. Masak kuah santan ni dengan api yang sederhana, sambil tu kena sentiasa kacau. Okey, bila dah mendidih macam ni barulah tutup api. Okey, kita suamkan seketika. Okey, ni dia beras pulut tadi dah pun siap dikukus untuk yang pusingan pertama. Okey, transfer ke dalam loyang, kemudian kita harung lagi dengan santan. Harung lagi pulut ni dengan setengah cawan santan. Jangan lupa masukkan juga sedikit gula. Kukus lagi pulut ni untuk pusingan kedua selama 10 minit. Okey, sementara tu kita dah boleh potong buah mangga. Okey, dah siap dah kita buat pulut mangga. Kemudian bolehlah dihidang. Okey, letakkan 1 cawan pulut mangga tadi, letakkan kuah santan dan siram di atas pulut. Okey, jangan lupa letakkan irisan mangga. Okey, boleh juga tabur dengan sedikit bijang yang dibakar. Rasa dia memang sangat sedap. Gabungan di antara pulut santan dan juga mangga yang manis tu memang sangat sedap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.